Emas penyimpan nilai yang sebenar. Kebanyakan kita ingat emas ini pelaburan untuk cepat kaya, tetapi sebenarnya bukan. Emas adalah penyimpan nilai sebenar yang lindung duit kita daripada inflasi. Jika duit disimpan di dalam akaun bank, nilainya semakin lama semakin mengecil. Barang semakin mahal, tetapi nilai 100 tetap sama di atas kertas. Sedangkan emas tuan-puan nilainya kekal sejak ribuan tahun. Masalahnya, ramai yang tidak sedar, duit di dalam akaun bank itu sebenarnya menyusut diam-diam. Mereka rasa selamat, padahal kuasa belinya semakin hilang. Sebab itu, orang yang bijak pandai tuan-puan tukar simpanan mereka kepada emas. Bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk lindungi nilai sebenar harta mereka. Dengan akaun emas Gap Public Gold, tuan-puan boleh mula serendah RM100 dan ke atas. Kata Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, emas bukan untuk cepat kaya tetapi untuk elak miskin mendadak. Emas bukanlah pelaburan semata-mata tetapi pelindung nilai yang sebenar untuk kehidupan kita. Mulakan simpanan emas serendah RM100 dan ke atas melalui akaun emas Gap Public Gold. Untuk mulakan tabungan, hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.